Peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenar. Saudara dan saudari, selagi Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang jawatan sebagai Presiden Bersatu, selagi itulah masalah tidak akan selesai dan parti tidak akan dapat bergerak pergi ke hadapan. Orang di sekeliling Muhyiddin Yassin yang memegang jawatan utama dalam parti sebenarnya masalah utama yang perlu diselesaikan. Segala perpecahan dan permusuhan dalam Parti Bersatu berlaku apabila Datuk Tun Faisal dilantik sebagai Ketua Penerangan dan Datuk Seri Azmin Ali dilantik sebagai Setiausaha Agong. Mereka-mereka inilah barah yang akan menyebabkan hubungan antara Bersatu dan PAS akan menjadi retak dan semakin renggang dan di akhirnya berkemungkinan besar akan berpecah. Saudara dan saudari, dengan keadaan kesihatan Muhyiddin Yassin yang tidak berapa baik dan pergerakannya yang terbatas, adalah lebih baik jika beliau juga melepaskan jawatan sebagai Presiden Bersatu. Dan apa yang saya lihat, jika beliau masih sebagai Presiden Bersatu, maka tindakan kepada 5 adun yang mengkhianati parti di Perlis sudah tentu tidak akan diambil. Malah orang di sekeliling Muhyiddin Yassin ini akan menyusun atur bagi mengambil segala tindakan seperti memecat dan menggantung keahlian sesiapa sahaja yang bersuara lantang mengkritik kepimpinan Muhyiddin Yassin atau mereka yang bekerjasama dengan PAS lepas ini bagi memenangkan Perikatan Nasional. Saudara dan saudari, kita juga perlu akur di mana Muhyiddin Yassin perlu membersihkan namanya dan nama keluarganya di mahkamah terlebih dahulu, sebagaimana yang beliau pernah mencadangkan kepada kepimpinan-kepimpinan lain yang terlibat dengan kes mahkamah sebelum ini. Dalam keadaan beliau masih dibicarakan dalam kes rasuah dan menantu beliau yang lari daripada siasatan SPRM, ini akan membina persepsi negatif kepada Parti Bersatu dan juga Perikatan Nasional dan di akhirnya akan mencemarkan nama baik parti itu sendiri. Adalah lebih baik sekiranya Muhyiddin Yassin juga undur diri sebagai Presiden Bersatu. Dan apakah reaksi rakyat Malaysia?